Nombor 2 paling kaya di Malaysia namanya Tan Sri Kwek Leng Chan. Kekayaannya 7.2 bilion US dollar. Dia orang ke-202 paling kaya dalam dunia. Yang nombor 3 paling kaya nama Tan Sri T Patranandam Ananda Krishnan. Dia punya kekayaan 7.1 bilion US dollar. Orang keempat paling kaya Tan Sri Dr. Teh Hong Piao, Tauke Public Bank. Kekayaannya 6 bilion US dollar. Orang kelima paling kaya Tan Sri Lee Shin Cheng, Tauke IOI. Dia punya kekayaan menjejah 5.6 bilion US dollar. Orang nombor 6 paling kaya Tan Sri Lim Kok Teh, Tauke Genting Island, 4.7 bilion. Orang ketujuh paling kaya Tan Sri Dr. Chen Lip Kiong, 3.3 bilion US dollar. Dia ni doktor perubatan, tapi pergi ke Phnom Penh, dia bukanya kasino, Naga World Casino Resort. Kaya-kaya duduk di Phnom Penh. Orang ke-8 paling kaya adik-beradik, Tan Sri Kun Poh Kiong dengan Kun Poh Ming. Dia ni toke besi, 3 bilion US dollar. Orang ke-9 paling kaya Tan Sri Lau Chow Kun, 2.6 bilion. Orang ke-10 paling kaya nama Kuan Kam Hon, ni baru masuk senarai. Dia ni King of Kondom. Dia ada kilang kondom, Nala punya kilang kat Kuala Lumpur. Dia punya kekayaan 2.5 bilion. Tuan-tuan, maaf, senarai 1 sampai 10, 10 ni tak pernah pergi Mekah, tak pernah bayar zakat fitrah, tak pernah sembahyang Jumaat. Apa sebab? Semuanya non-Muslim. Kita bukan dengki. Mana pergi orang Islam? Mana pergi orang Islam? Lagi mau cakap you punya nasib banyak baik lah. Mana ada? Nasib umat Islam jauh ketinggalan. Dulu kita ada senarai nombor 10 Tan Sri Syekh Mokhtar Al-Bukhari. Tapi yang terbaru dia sudah jatuh nombor 12, 1.9 bilion US dollar. Dia duduk bawah Tan Sri Francis Yok YTL Corporation, 2.4 bilion US dollar. Saya tidak katakan orang Islam ataupun orang Melayu tak ada langsung yang kaya. Ada. Bahkan dalam di negara kita pernah mencatatkan sejarah, ada orang Islam punya kekayaan luar daripada kemampuan kita berfikir pun ada. 140 tahun dulu, ni kita cerita sejarah ya, untuk membangkitkan semangat. 140 tahun dulu ada satu orang Johor, ni cerita orang Johor. Ada satu orang Johor, dia punya tahap kaya luar biasa. Islam punyalah kaya dia ni, dia ada 60,000 pajakan tanah di seluruh Johor, khas untuk tanam gambir. Dia bukan raja, orang biasa. Dan punyalah dia kaya, dia ada 4 buah kapal kargo steam yang besar-besar Titanic tu, ada 4. 140 tahun dulu, moyang kita nak pakai kereta lembu pun belum tentu zaman itu. Dia dah ada kapal 4 buah. Dia punyalah kaya, dia ada satu hotel dekat Singapura, dia panggil Raffles Hotel. Raffles Hotel ni betul-betul dekat tengah-tengah Singapura, dekat dengan Lion yang gambar patung singa muntah ke darah keluar air. Dekat situlah hotel dia. Punyalah kaya dia. Orang yang saya maksudkan, Allah yarham, Said Muhammad bin Ahmad Al-Saggaf, atau orang Johor panggil Nong Cik. Nong Cik ni kaya luar biasa, keturunan Al-Saggaf. Kaya luar biasa. Yang tadi saya sebut, dia ada tanah 60,000 pajakan tanah di Johor. Itu nothing. Kekayaannya yang paling orang tak boleh challenge adalah dia ni ada mesin cop duit. Orang kalau ada mesin boleh print duit kat rumah, memang kaya lah. Dia cop duit sendiri. Duit dia buat, Nong Cik ni cop duit Constantinople Estate. Duit ini sah digunakan di negeri Johor Darul Ta'zim selama 40 tahun. Sejak tahun 1870 sampai 1917. Diperkenankan oleh Bordoli Tuanku Sultan. Duitnya itu dia buat nilai 25 sen, 50 sen, $1 dengan $2. Duit tu dia akan tulis Kukup number 85 1 Mei 1878 dengan kebenaran Duli Yang Maha Mulia Maharaja Johor Constantinople Estate, dengan pembayaran tunai kepada kuli-kuli yang membawa nota ini dengan nilaian $2. Duit ni tak boleh beli barang, tapi you pergi post office dapat cash. Kaya betul, cop duit sendiri, Nong Cik namanya. Dan sekarang di Johor Bahru pun ada taman perumahan tu namanya Taman Nong Cik. Dan kebetulan pula yang duduk Taman Nong Cik ni semua orang kaya-kaya. Kebetulan. Ada fakta menarik,
140 tahun kemudian. Tadi 140 tahun dulu. 140 tahun kemudian. Muncul satu orang tokoh namanya Tan Sri Datuk Seri Dr. Ungku Zeti Akhtar bin Ungku Abdul Aziz, ataupun orang Malaysia lebih panggil dia dengan Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Apa kerja Tan Sri Zeti ni? Gubernur Bank Negara. Apa kerja Gubernur Bank Negara? Sign duit. Tuhan nak tunjukkan Zeti Akhtar Aziz ini cucu kepada Syekh Muhammad Syekh Omar Al-Sagaf, belah mak dia Syarifah Azah Muhammad Al-Sagaf. Syekh Muhammad Syekh Omar Al-Sagaf ni pula anak saudara benar kepada Syekh Muhammad Ahmad Al-Sagaf. Maknanya dia orang ni moyang dia cop duit, cicit dia sign duit. Kebetulan agaknya ya. Moyang cop duit, cicit sign duit. Maknanya memang dia keturunan cop duit. Keturunan kita chicken chop pun tak ada. Mereka lagi chop duit. Chicken chop pun tak kenal. Sekarang baru kenal chicken chopnya. Sebab itu ayolah muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian. Dah sampai masanya umat Islam kita perkuatkan barisan. Bersatulah untuk mencipta kekuatan umat Islam. Bukan kita nak berlawan dengan agama lain, bangsa lain. Tidak. Tetapi kita nak buktikan apa yang Nabi minta. Perkukuh bidang ilmu, perkukuhkan bidang ekonomi. Sesama kita janganlah lagi bergaduh-gaduh. Beriman di mulut, hati berlumut. Beriman di lidah, hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang. Cakap belecuh, perangai tak senonoh. Ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menista. Duduk mengutuk, tegak membengkak. Selama-lamanya kita kalau begitu sikapnya tak akan mendapat kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Jami' Al-Munawwar Kelawat kerana sudi memberi ruang menyampaikan syarahan pada malam ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga-moga majlis diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma nashkil hatta yufhama innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat tersebut Engkau keluarkanlah kami daripada kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau jelaskanlah kepada kami apa-apa yang sukar kami mengerti. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan kami tidak mengetahui, dan Engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardh bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau terangkan bumi dengan matahari-Mu selama-lamanya. Wahai Allah yang maha mengasihani, Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wal ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana Kau buka pintu hati orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepada kami kefahaman sebagaimana kemahaman para nabi, dan kurniakanlah kepada kami ilham sebagaimana ilham para malaikat yang begitu hampir denganmu. Dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.